What's up guys, kembali lagi bersama aku Alif. Dalam video kali ni aku nak share dengan korang mouse budget pilihan aku yang aku dah try sendiri, dah pernah pakai. And korang jangan risau, mouse budget ni semuanya bawah RM100 je. So disclaimer awal, dalam video ni memang tak ada bias. Aku hanya memberikan pendapat aku sendiri selama aku memakai beberapa mouse ni. Without wasting more time, jom kita tengok mouse budget pilihan aku. Yang pertama adalah mouse Funtech WG10 Raiger 2 aku. Mouse ni adalah mouse yang jenis wireless, and mouse ni datang dengan design yang compact. Mouse ni tak berat sangat, hanya 86 gram je berat dia, and dia ada adjustable DPI sampai 2000 DPI. Aku pakai mouse ni agak lama, soalnya aku gunakan mouse ni untuk buat kerja aku lah, macam edit video, graphic design, and ada juga beberapa sebab kenapa aku tukar kepada mouse lain. Pertama, size mouse ni sangat compact and tak sesuai untuk orang yang ada tapak tangan besar macam aku. Yang kedua adalah material mouse ni. Tapak tangan aku ni jenis yang kuat berpeluh. So bila aku pegang mouse ni dalam keadaan yang lama, memang peluh aku tu melekat lah dekat mouse tu.